Aku guna mic yang sama, tapi dekat smartphone yang berbeza. Output audio dia lain weh. Apa sahaja wireless mic yang korang nak cuba, sebaik-baiknya korang beli yang jangan terus pergi jam ke mahal punya. Ace Vlog In. Hello, Assalamualaikum guys. Sambil-sambil aku tengah on the way nak pergi kerja, aku nak berkongsi lah kepada korang antara benda yang macam mana lah. Aku tak adalah macam eksperimen terlalu aku tak tahu cakap macam mana, try wireless mic back to back macam tu kan. Tapi sepanjang penggunaan aku, ada satu benda yang aku perasan ni akan mempengaruhi korang punya audio walaupun korang gunakan wireless mic. Bukan semata-mata bergantung kepada grade wireless mic tersebut, tapi ada juga faktor-faktor lain. Kalau korang gunakan wireless mic dekat smartphone, faktor tu ataupun benda tu akan mempengaruhi kualiti audio korang juga. Tanpa melengahkan masa, jom kita start. Okay, kamera ni. Okay, tu boleh lah. Janji suara clear, video nampak jalan. Okay, so aku share secara ringkas lah. So sepanjang, aku bukanlah seorang yang profesional sangat lah dalam benda-benda yang teknikal lah, semua gadget ni kan. Tapi aku merupakan salah seorang user secara tak sedar perasan benda ni. Berbeza, orang kata smartphone, berbezalah kualiti audio dah kalau korang perasan. Especially pada zaman kita banyak menggunakan wireless mic. Ni bukan cakap pasal wireless mic yang guna kabel TRS tau. Tapi menggunakan konsep wireless mic yang kita masukkan Type-C terus kepada smartphone. Apa yang antara benda yang saya perasan, ini just perkongsian ringkas je. Kalau korang tengok, moga dapat something lah daripada video ni kan. Apa yang aku perasan, aku ada guna beberapa buah model smartphone, especially Android. Contoh, aku menggunakan antara smartphone yang aku pernah gunakan adalah Huawei Nova 5T dan juga Honor 75G. Mostly untuk dua phone ni, masuklah wireless mic apa pun menggunakan port Type-C tu, dia punya audio mostly memang konsisten. Bunyi dia macam sedap, dia bunyi full, dia bunyi penuh. Ada sesetengah smartphone yang aku pernah cuba juga, macam ni lah, dia punya kualiti audio dia macam kurang sikit. Aku tak sure lah kenapa kan.